7. Ayat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zidna ilman nafi'a wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a وأعمالا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين آمين. Ya, hari ini ayat 9. Ya. Kita dah baca ke belum? Ya. Oh, cuma tafsir? Ah. Jadi tafsir ni kita sama hari ni mula ayat 7. Sebab saya tengok nota saya pun ayat 7 belum. Dah baca dah. Dapat kita baca kembali bermula daripada ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Kita lihat dulu tafsiran pada ayat yang ke-7, 8 dan juga ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Satu ayat ini ada dua bahagian.
Bahagian yang pertama tentang orang-orang kafir, kedudukan mereka di akhirat tidak selamat, tidak bahagia, tidak aman. Mereka yang mereka rasai adalah kesengsaraan, seperti mana firman Allah, orang-orang kafir itu buat mereka siksaan yang sungguh-sungguh pedih. Syadidun itu dikaitkan dengan naat ataupun sifat pada azab. Jadi maksudnya orang-orang kafir akan menghadapi azab yang sungguh-sungguh keras. Cuma di sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa yang berlaku di akhirat tidak boleh dihakikatkan semata-mata seperti mana dengan satu kajian tentang apa yang mereka rasai, apa yang dihadapi oleh manusia di sana. Contoh dalam ayat ini Allah berfirman, lahum azabun syadid. Bagi mereka ataupun buat mereka orang-orang kafir itu siksaan yang sungguh-sungguh syadid. Syadid itu kita terjemahkan dalam bahasa kita keras, dahsyat. Tetapi di sudut akidah tidak boleh menggambarkan kerana apa? Yang mengazab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula yang merasai azab adalah orang-orang kafir. Gitu. Tetapi orang kafir yang merasai azab, kita tak boleh nak mengkaji, mengetahui hakikat azab yang dirasai oleh mereka itu bagaimana. Itu di sudut akidatul Islam. Tak boleh nak digambarkan. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dari sudut akidatul Islam juga mengajar kita, orang-orang kafir yang dimasukkan azabun syadid tidak lain kerana kekufuran mereka, kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga dikaitkan juga dengan ayat-ayat yang lain, iaitulah barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, tidak ada iman ataupun Islam, maka mereka akan diazab selama-lamanya di dalam neraka. Maksudnya adalah di akhirat kelak. Itu bahagian yang pertama hanya untuk orang-orang kafir. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, di kalangan orang-orang beriman yang mengamalkan amalan salih, lahum maghfiratun, maka buat mereka itu adalah keampunan daripada dosa-dosa. Ini menunjukkan dalil bahawasanya amalan-amalan salih itu memberi kesan dengan kesan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana yang memberi kesan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan amalan-amalan salih memberi kesan kepada kita sendiri. Kerana apa? Amalan-amalan salih itu disebut oleh Allah, in ahsantum ahsantum. Sekiranya kamu melakukan amalan-amalan yang baik, maka amalan baik itu untuk kamu. Sebab di mana contoh, kita selawat atas Rasulullah SAW, lalu selawat itu adalah untuk kita. Seperti mana di Rasulullah, tidaklah seseorang berselawat atas aku satu kali, melainkan Allah berselawat padanya 10 kali. Jadi selawat itu memberinya manfaat bagi orang yang berselawat. Jadi itu adalah amalan salih. Dan amalan salih yang terbesar adalah maghfiratun itu sendiri, keampunan. Cuma soalannya, adakah amalan salih yang mengampunkan? Bukan, tetapi yang mengampunkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keampunan disebabkan amal-amal salih itu juga. Dan amal-amal salih itu makhluk. Tetapi hidayah untuk kita beramal salih itu bukan makhluk. Itu adalah petunjuk Allah. Petunjuk Allah bukan makhluk. Hidayah bukan makhluk. Kurniaan bukan makhluk. Tapi kita yang menerima kurniaan, hidup, kita yang menerima ilmu, itu semua adalah makhluk. Bila sampai kepada kita, lalu kita mengamalkan ilmu yang ada pada kita, itu semua tarafnya makhluk. Jadi ini menunjukkan bahawasanya wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan akan amal-amal yang baik adalah kembali balik pada amal itu, amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala
beri hidayah untuk kita beramal amalan soleh tersebut. Itu yang menyebutkan lahu maghfirah. Tetapi kalau sekiranya amal soleh yang mana melalui akal manusia mengatakan ini amalan soleh ini, maka tidak boleh dikatakan itu amalan soleh semata-mata dengan melalui kefahaman manusia tentang amalan soleh tersebut. Oleh kerana itu ada amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik mengikutnya makul akal manusia, tetapi lahum maghfiratun, mereka tidak akan mendapatkannya. Apa maksudnya di sini? Begini, amal baik ini ada dua. Satu amal baik, dia syar'i, dia wahyu. Begitu. Nabi Rasul bagi tahu ini amalan soleh. Berapa banyak amalan soleh dalam Islam? Solat amalan soleh, puasa amalan soleh, menuntut ilmu amalan soleh, baca Quran amalan soleh, sedekah itu amalan soleh, bagi salam itu amalan soleh, senyum itu amalan soleh, musafahah itu amalan soleh, mendengar Quran amalan soleh, dan banyak lagi amalan-amalan soleh, tetapi ini adalah syariat, ini masyru'. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan soleh tetapi mengikut akal. Yang ini maghfirah tidak ada. Begitu. Maghfirah tidak ada. Contoh begini, kita pergi sekolah, kita pakai stokin. Stokin itu undang-undang sekolah mewajibkan pakai. Cuma bila kita pakai stokin, dia harus saja. Tidak menyebabkan kita terampun dosa kerana pakai stokin. Contoh yang lain saya bagi. Seorang perempuan solat, dia solat pakai stokin, tetapi telekung dia telah menutup kakinya. Maka kalau dia tak tutup dengan stokin, tetap solatnya telah sah kerana telah menutup kakinya. Cuma dia nak pakai stokin sebagai tambahan, maka tambahan pakai stokin itu tidak menyebabkan maghfirah. Yang maghfirahnya adalah dia menutup aurat pada bahagian kaki dengan kain dua itu. Itu yang syariat. Disebabkan pakai stokin itu tidak syariat. Jadi kita kena tahu perbezaan amalan-amalan soleh yang menyebabkan Allah memberi keampunan. Itu yang perlu kita ketahui. Contoh orang tengok TV dapatnya satu berita. Adakah dia dapat maghfirah daripada Allah dengan berita itu? Tidak. Dia tengok sukan. Lalu dia gembira dengan kemenangannya Malaysia dalam perlawanan badminton. Dia suka. Adakah suka itu amalan soleh? Tidak. Jadi oleh kerana itu, jangan dikatakan semua amalan baik, amalan yang dikatakan soleh, semua maghfirah. Yang maghfirah, dia mesti melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tak sialah sebab itu kehidupan duniawi. Manfaat duniawi dia dapatlah. Sesuatu undang-undang dia taat melaluinya. Tetapi nak kata maghfirah, keampunan, dia tak dapat. Keampunan ini atas dosa dia yang dilakukan oleh seseorang, tapi amalan soleh itu mestinya masyru', disyariatkan. Mengapa agaknya? Kalau sekiranya seseorang memahami semua amalan soleh mendapat keampunan, macam-macam amalan yang tidak Allah syariatkan pun baginya baik, dia akan buat untuk dapat keampunan. Itu yang perlu kita kena tahu. Maknanya usulnya pada usuliyah, pada kaedah usul yang dikaitkan dengan satu-satu ibadah, itu barulah mendapat keampunan daripada Allah. Tetapi kalau sekiranya satu adat yang tak bertentangan dengan akidah dan juga syariat, dari sudut usuliyah, usul itu harus, tetapi kita melihat bila kita amalkannya ada kaitan dengannya ibadah, maka itu dapat pahala ibadah dan maghfirah. Contoh begini, keharusan mengadakan maulidin Nabi SAW. Keharusan itu pada usuliyah, usul. Tetapi dalam maulid Nabi, kita mendengar ilmu, kita mendengar sirah, kita selawat Rasul. Itu amalan-amalan soleh. Begitu. Itu amalan-amalan soleh. Maknanya yang diisi dalam maulidin Nabi itu amalan soleh. Tapi di sudut fatwa mengadakan maulidin Nabi di sudut usuliyah, itu tidak ada, melainkan keharusan di sudut syarak.
Disebabkan meraihkan Maulidin Nabi itu adat, dia bukan syariat. Itu telah disebut oleh ulama-ulama kita. Ya. Kalau sekiranya kita tak dengan undang-undang sekolah, kita pakai stokin di sekolah. Jadi itu keharusan. Mengapa agaknya? Saya bagikan satu soalan. Sekiranya kita langgar undang-undang sekolah tak pakai stokin, ini di akhirat kita kena siksa ke tidak? Ha. Langgar undang-undang sekolah, kita tak pakai stokin, saya pun tak pakai stokin ke sekolah, maka melanggar undang-undang sekolah. Cuma di akhirat kita kena seksa tak kerana perbuatan itu? Tak pakai stokin ni, adakah akan diseksa di akhirat? Jawapannya tidak. Bila tidak tersiksa, maka amalan kalau pakai stokin pun tidak terampun dosa. Kaedah dia begitu. Ya, perempuan tu ikut pada aurat dia. Itu itu lain. Ya, itu siksaannya terhukum saja. Itu. Ini masuk undang-undang sekolah tadi. Ya, betul. Ya, ya betul. Contohnya begini, kita kena bayar cukai. Dapat pahala tidak? Tidak. Dapat keampunan tak kalau kita bayar cukai ke kerajaan? Ulama kata tidak. Kenapa agaknya? Kerana Allah tidak pernah mensyariatkan cukai. Allah mensyariatkan adalah zakat, infak, sumbangan. Itu yang baru kita nampak. Dia begini, kita mendapat pahala kalau ikut pemerintah. Kalau pemerintah tu garisan dia, apa yang diaturkan, itu juga termasuk aturan nusul, wahyu. Ada sebahagian daripada apa yang diaturkan oleh kerajaan ini wajib diikuti kerana dia ada aturan wahyu. Begitu. Ada aturannya. Pemerintah kata pergi, kita pergi. Pemerintah kata jangan pergi, jangan pergi. Macam kes COVID dulu. Jadi apa maksudnya di sini? Apa yang disebut itu kita mentaati je, itu adalah satu masyru', itu satu perintah. Sebab Allah kata ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Mentaati ulil amri. Itu ada kaitan dengan wahyu, ada kaitan dengan syariat. Barulah boleh dikatakan kalau kita ikut maka kita mendapat pahala dan diberi keampunan daripada dosa kerana dia melalui syariat. Okey, itu pasal dulu ulama berfatwa bab itu kalau pemerintah kata jangan keluar rumah, wajib jangan keluar kecuali darurat. Jadi ulama fatwa apa? Ulama tak kata harus. Ulama mengatakan wajib. Sebab ada kaitan dengan wahyu di sudut syariat Islam. Ajrun kabir, dan ganjaran pahala yang sungguh besar. Maknanya ganjaran di sini kita tak boleh hakikatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri. Disebabkan apa? Bukan kita yang menentukan ganjaran, tapi Allah. Manusia mereka tidak boleh mencipta mengadakan ajrun kabir. Takkan mungkin boleh. Seorang yang kaya bertanya kita, apa yang kamu mahu? Lalu kita menjawab, semua kekayaan kamu, aku mahukannya. Pasti dia tidak akan memberinya. Dia minta, dia orang kaya. Kamu nak apa daripada saya? Seluruh kekayaan kamu, saya mahukannya. Pasti dia tidak akan memberinya. Bahkan kalau kita kata sebahagian pun dia tak akan bagi. Maknanya, makna manusia dia tidak akan dapat melaksanakan seluruh dengan apa yang dimahukan oleh manusia yang lain. Tetapi maksud wa ajrun kabir adalah Allah tanya kita, apa yang kamu mahukan? Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, apa yang kamu mahukan, apa yang kamu mahu, maka aku akan beri dengan berlipat kali ganda dan kekal selama-lamanya. Itulah wa ajrun kabir. Ajrun kabir ini pula adalah wa ajrun kabir. Kabir itu pada naat ataupun sifat pada ajrun. Maksudnya adalah kabir itu berterusan. Apa maknanya?
Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita makan dalam syurga, kita merasai nikmat makan dalam syurga. Kabir bermaksud nikmat yang besar dirasai berterusan, berterusan. Sehinggalah nikmat tu bertambah kerana apa? Kita makan yang lain pula. Itulah masuk wa'ajurun kabir. Jadi masuk wa'ajur kabir, dia tidak akan pernah kehabisan, tidak adanya yang terakhir. Itu luar biasa itu. Itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga lah. Yang tadi itu cerita neraka, maka mereka tidak akan mendapatkan itu. Dalam neraka ada rasa nikmat ke tidak? Ada tak? Kalau dalam neraka ada rasa nikmat, tak nama neraka dah. Begitu. Seterusnya firman Allah, "Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk? Maksudnya apa? Ini cerita orang-orang kafir. Orang-orang kafir kita lihat, mereka syirik, mereka kufur. Kalau mereka melalui kehidupan dengan kehidupan insaniah, ia tidak nampak kekufuran tu. Tetapi apabila mereka hidup dengan kekufuran, maka tenggelam sifat insaniah. Disebabkan sifat insaniah ini adalah sifat kehambaan itu wujud dalam sifat insaniah. Tetapi apabila mereka hidup dengan kekufuran dan kesyirikan, memadam insaniah. Seperti mana contoh begini, ini contoh mudah hari ini. Saya pernah tengok Hindu, tak sungguh dia dengan berhala dia. Gambar. Sampai gambar itu kalau jatuh diambil, dicium-ciumnya. Lalu disujud-sujud dengan gambar tu. Pada gambar tu, mari pada kilang mana cetak je. Gambar apa? Dikatakan gambar berhala dia. Tuhan ini. Gitu. Jadi inilah Allah nak bagi tahu bahawa sehingga fara'ahu hasana, sehingga dia lihat hanya sekadar gambar dikatakan Tuhan dia, maka dia memuliakan. Itulah maksudnya. Itu maksudnya. Jadi sehinggalah perbuatan kufur mereka, perbuatan syirik mereka, keyakinan mereka semua dianggap sebagai baik. Dia tidak lihatnya itu sebuah kesesatan. Dia tak nampak sebuah kesesatan. Contoh ada satu berhala diberi makan, diberi minum. Padahal itu hanya batu yang diukir yang secara logiknya mustahil batu ini makan dan minum. Lalu bila mereka bagi makan dan minum, sapu itu, sapu ini, bagi mereka itu adalah satu perbuatan yang baik. Bahkan bagi mereka, lagi besar berhala, lagi baik kebaikan yang telah dilakukan. Itu pasal kerajaan kita sangat baik sebab sponsor yang lagi besar. Ini kita punya berhala di Indonesia paling besar di dunia. Yang main paling besar di dunia. Emas pada tu. Jadi apa maksudnya? Yang buat nampak baik, yang tengok, wah nampak okey, nampak menarik, itu amazing, macam-macam lagi. Jadi ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi. Itu pasal kita jangan pergi berjalan-jalan ke tempat berhala-berhala ni. Orang jalan-jalan kata, oh cantik kuil ni. Jangan itu dah tindakan syaitan dalam jiwanya. Mana mungkin kuil dikatakan cantik, wah menarik. Mana mungkin jiwa dia nak berkehendak dengan yang macam tu. Jadi ini semua termasuk daripada perbuatan syaitan telah menghiasi, maksudnya. Menghiasi kesyirikan dilihat sebagai sebuah kebaikan. Ya. Itulah maksudnya dia kata rohnya makan. Itulah rasa kebaikan yang dia telah buat kepada roh tadi. Itulah maksudnya zuyyina, syaitan yang telah memperindahkan perbuatan mereka tu. Fara'ahu hasanah, sehingga bagi makan pada roh-roh tok nenek itu adalah sebuah kebaikan dalam agama mereka. Itu.
Yang makan tu bukannya rohnya, anjing makan. Orang lapar pun ambil makan. Itu pasal dulu-dulu banyak. Sekarang ni MPS dah larang. Orang Islam buat. Itulah kalau dia kita begini, kalau dia kaitkan dengan roh nak makan, roh itu dia itu tidak boleh. Dia mengkhususkan roh datang nak makan, itu salah. Tapi kalau dia buat makan-makan, pahala bagi makan untuknya roh. Itu benar di sudah akidah di sunnah wal jamaah. Contoh kita buat makan-makan, ini kita niatlah makan-makan kita ni kepada arwah. Ini duit tinggalan arwah ni kita buat. Moga-moga Allah bagi pahala dia, kita buat jamuan makannya. Itu boleh. Sebab hadis Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang yang lapar, Allah akan memberi pahala pada dia. Jadi maksudnya buat makan-makan niat untuk arwah. Itu tidak salah, dia sudah akidah. Tapi buat makan-makan, ini jangan kita makan sebab nak bagi arwah makan. Itu dah salah. Itu dah sama macam Hindu dah tu. Ya, ya. Jadi soalannya makan ke tidak? Siapa yang makan? Ya, cuma ialah maksudnya dia buat ayam panggang ke ayam itu ke pulut ke, kita makan ke dia biar. Itu Hindu punya. Itu salah. Ya, salah lah tu. Orang mana nak makannya, mana ada perut. Ya, betul. Betul, saya rasa betul-betul. Itu yang jadi saka. Itu jadi saka. Tu, generasi yang kemudian ni tak tahu. Dia saka ikut dia. Itu sebenarnya jin semua tu. Nak makan tu semua jin. Jin tolong. Kampung saya ada lagi amal tu. Ya, dia tak sampai syirik kafir. Cuma hampir kepada membawa kepada kesyirikan kalau ada bergantung. Nak kata terus syirik betul-betul tu tak jatuh lagi kafir. Dia sama beginilah. Kita ada duit, kita sakit. Doktor kata, ni nak buat ni 10,000 ni. Bagi 10,000, lalu dia buat sesuatu kat kita. Kan sama konsepnya jin ni. Aku bagi kau makan setiap minggu, telur 10 biji, kau buat bentang aku. Tak pun kau jaga. Ini tak jatuh kafir lagi. Cuma boleh membawa pada kekafiran kalau kita jadikan dia hamba, kita macam tuan. Tuan yang ada power, kuasa. Tak, itu hamba Allah Ta'ala. Jin juga dia mukallaf. Dia tak boleh tukar dia punya status. Kita tak boleh tukar status jin tu. Ini yang jadi saka tu. Kampung saya ada buat lagi tu. Sepupu saya pun pernah tengok saka tu. Dia orang kampung panggil hantu raya. Bukan saya bentang rumah pun dia jaga. Ha? Dia gini, yang bela, dia tak boleh nak bagi orang nampak kalau dia bagi makan. Contoh dia pergilah, dia pergi, dia dah bawa bekal. Sampai ke satu pokok, dia buang bekal tu, nanti jin pergi makan. Cuma yang ni orang tak pernah nampak. Dia kena senyap-senyap bela. Ya. Itu dia mati tu yang jadi saka tu. Saka tu jin. Hantu raya. Sepupu saya pernah tengok, dia kata aku satu hari masuk kebun orang. Ini ada hantu raya dalam kebun tu. Tuan dia jaga. Itu. Masuk-masuk dia tengok tinggi besar. Lepas tu cabut lagi. Muka dia sama muka tuan. Muka raya dia muka sama tuan. Kat kampung saya dulu pun sama. Kita jalan. Tu tuannya kat luar rumah tengah duduk. Padahal tuannya pergi pekan. Itu bukan tuannya, hantu raya. Ada juga yang buat benang betul. Dia buat malam-malam. Orang pelik. Buat benang seorang. Tapi benang dia dulu jadi. Benang dia dulu siap. Benang dia dulu yang dapat ambil hasilnya. Cepat. Ada jin buat kerja malam-malam. Malam-malam orang tak nampak gelap tengah. Benang. Ada juga orang ini. Dia bersama khadamnya jin. Dia ambilnya kayu. Ini macam kayu balak ni atas bahu dia jalan. Kita angkat 4-5 orang je seorang. Rupanya dia bela.
Hantu gaya. Ya. Itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Yang jadi susah mati bila hantu raya tu, saka tu masuk dalam badan dia. Tapi kalau duduk luar, dia tak jadi. Dia mati biasa je. Bila saja jin tu masuk dalam badan dia, kadang-kadang dia dah mati. Yang nak makan tu jin. Dia ni dah membusuk macam bangkai dah. Dah membusuk. Orang dah mati, tapi mata buka. Lepas tu dia kata nak makan. Dia bukan makan satu pinggan, dia nak satu periuk. Ya. Itu jin. Itu jin. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Maka sesungguhnya Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Ini di sudut akidah, maksud menyesatkan adalah membiarkan orang itu hidup tanpa ada hidayah. Hidayah ni dua aja, Islam dan iman. Kita kena tahu yang itu hidayah taufik, Islam dan juga iman. Jadi barang siapa yang Islam dan beriman, dia telah mendapat hidayah taufik. Tetapi kalau dia tak Islam dan dia tak beriman, maka dia tidak ada hidayah taufik walaupun Nabi datang dakwah pada dia. Tapi Allah tak beri hidayah taufik. Cuma yang perlu kita ketahui bahawasanya Allah Maha memberi hidayah. Dan hidayah sentiasa datang. Tapi manusia yang enggan menerima hidayah tersebut. Hidayahnya sebenarnya adalah lebih lagi dia hadir daripada curahan hujan daripada langit ke bumi. Curahan hujan yang turun daripada langit turun ke bumi, daripada langit turun ke bumi, sangat-sangat banyak curahannya. Tetapi hidayah Allah lebih daripada itu. Tapi manusia enggan menerima hidayah tersebut. Jadi manusia itu sesat. Maksudnya sesat di sini tanpa melalui Islam dan juga iman. Itu maksud sesat. Itu. Dan jangan kita menakrifkan sesat di sini dengan ta'rif sesat duniawi. Itu yang perlu kita ketahui di sudut akidah. Wa yahdi man yasha', dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan hendaklah kita ketahui orang yang dapat hidayah, ketetapan itu qadim lagi azalnya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً. Maka janganlah keadaanmu ya Muhammad menjadi binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Maksudnya apa di sini? Ya Muhammad, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana atas takdirnya. Sekiranya orang itu Allah mengetahui kedudukannya, pilihannya, yang mana dia tidak mahu Islam dan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia. Walaupun dia boleh bermuamalah dengan kita. Apa maksud muamalah? Dia begini, orang tu bukan Islam, dia kafir, dia tak ada nur, dia kegelapan fil zulumat fil qalbi, mana hatinya gelap. Hitam. Kita pun tak tahu bila dia tidur dia mimpi apa, dia rasa apa dalam kehidupan sesat tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, orang-orang kafir itu fil zulumat, dalam kegelapan. Kegelapan dalam jiwa, hatinya sangat keras, hatinya taba Allah wa ala qulubihim, hatinya itu hitam, hatinya tertutup. Kita tak boleh nak menggambarkan keadaan manusia begitu kerana bukan kita orangnya. Orang yang kafir pernah merasai, lalu dia masuk Islam, dia boleh cerita dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam, memang berbeza. Memang berbeza. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah dakwah. Pagi, petang, siang, malam, dengan padang pasir pun Nabi dakwah. Cuma mereka yang Nabi datang sebagai Nabi, sebagai Rasul, utusan Allah yang masa hidup ini, secara langsung berdakwah kepada mereka, mereka enggan menerima. Atas takdir Allah, Allah telah sesatkan mereka kerana mereka memilih kesesatan daripada hidayah petunjuk.
Walaupun itu takdir Allah melebihi akal-akal manusia dan juga rancangan manusia. Oleh kerana itulah Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, sama ada orang-orang kafir itu mahu dibinasakan ataupun dibiarkan sehinggalah moga-moga anak-anak cucu mereka jadi Islam. Dan Rasulullah doa kepada Allah, ya Allah jangan binasakan mereka. Mungkin mak bapak mereka itu kafir, tapi lebih senang akan datang mereka Islam. Jadi yang ini yang tidak diketahui, termasuk juga hari ini Nabi dakwah, esok Nabi dakwah, lalu Nabi wafat. Nabi tidak tahu orang yang Nabi dakwah akhirnya masuk Islam. Nabi pun tak tahu, inilah takdir Allah. Cuma Nabi dakwah, Nabi rasa sedih mereka tak terima. Kerana apa? Sekiranya mereka tak terima Rasulullah, matinya kafir, azabun alim, azabun syadid, khalidina fiha abada. Masuk dalam neraka selama-lamanya. Nabi rasa sedih. Sebab ini sahabat Nabi, ini jiran Nabi, ini ahli keluarga Nabi, ahli kerabat Nabi. Tapi tak mau menerima Nabi. Nabi telah tahu kedudukan di akhirat buat mereka siksaan selama-lamanya dalam neraka. Itu yang menyebabkan Nabi sedih itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata ke Nabi, ya Muhammad, kau tidak perlu sedih kerana kau tidak tahu apa yang akan berlaku. Hari ini mungkin dia kafir, esok lusa Allah bagi dia Islam dan juga iman. Hari ini dia kafir, setelah dia wafat, maka dia Islam. Hari ini dia kafir, pada zaman Umar, mereka masuk Islam. Pada zaman Abu Bakar, mereka tak masuk Islam lagi. Jadi ini ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ilmu Allah, maka serahkannya kepada Allah. Urusanmu ya Muhammad, sampaikan dengan apa yang aku perintah. Itu aja. Tentang hidayah, Islam dan juga iman, itu kembali pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah alimun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Di sini ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk dalam kegelapan. Ini ada Sahih Bukhari. Maknanya Allah cipta makhluk, semua makhluk dalam keadaan kegelapan, dan kita tak perlu nak menggambarkan kegelapan yang bagaimana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan, maknanya adalah mencurahkan sebahagian daripada cahayanya kepada mereka. Apa maksudnya cahaya di sini? Allah menghendaki memberi hidayah. Dan hidayah itu adalah an-nur minallah, an-nur. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berupa cahaya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan, mencurahkan cahaya pada hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk pada ketika itu, yang asalnya makhluk itu gelap, dalam kegelapan. Lalu Allah mencurahkan cahaya sehingga mengenailah mereka pada hari tersebut. Hari Allah menetapkan takdir. Ini tak perlu digambarkan. Kemudian apabila manusia itu pun, makhluk itu pun hidup, maka khususnya manusia, kerana dia pernah mendapatnya cahaya daripada Allah, maka oleh kerana itulah di atas dunia pasti dia akan dapatnya Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Nabi nak bagi tahu siapa yang Islam, seperti mana kita Islam dan beriman, ini tidak lain kerana pada hari Allah menciptakan makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya pada hari tersebut, maka kitalah yang telah mendapatnya. Jadi siapa yang mendapatkan Islam dan juga iman, maka pasti dia akan mendapatkan Islam dan iman ketika mana dia hidup. Jadi dia telah mendapat Islam dan iman disuruh nurnya, cahayanya itu pada hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, dan ini dikaitkan juga adalah maqadir 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan juga bumi. Jadi ini menunjukkan makhluk yang dimasukkan adalah bukan dalam bentuk jasad dan roh, tapi adalah diri kita yang bukan jasad dan roh ketika itu. Ia disebut apa? Nafs, jiwa. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tak kala mana Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian ala anfusihim, atas jiwa-jiwa kamu. Jadi jiwa ni kata ulama, dia bukan boleh dikatakan satu bentuk fizikal. Jiwa ini juga bukan satu bentuknya. Dia berada di sana, berada di sini, tak boleh digambarkan, tapi namanya adalah jiwa.
dan jiwa ini semua dalam ilmu Allah. Lalu dalam ilmu Allah, Allah menetapkan dia mendapat cahaya Islam dan juga iman. Sehinggalah bila dia hidup, ada jiwa, ada hati, adanya jasad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan akan nur Islam dan juga iman, kerana Allah telah menetapkan dia ada Islam dan iman. Ini menunjukkan Islam dan iman ini bukan baharu. Islam dan iman hidayah yang qadim. Itu disebutkan dari sunnah wal jamaah. Kita tak boleh kata bahawasanya aku Islam sebab dakwah Islam datang maka aku pun masuk Islam. Ya, betul. Tapi kamu yang dipilih Allah hari ini Islam, qadimnya Allah menetapkan kamu Islam itu pada qadimnya dia. Apa maksudnya? Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu, ketetapan kamu pada ilmu Allah yang qadim, kamu diberi Islam dan iman. Cuma pada zahirnya hari ini terzahirlah Islam dan iman kamu. Ini menunjukkan bahawa iman dan juga Islam bukan yang baharu. Yang baharu kita, tapi ketetapan Islam dan iman itu qadim. Kita tak boleh kata ketetapan Islam dan iman setelah Allah cipta. Itu baharu, itu kesalahan. Mengapa? Hidayah Allah qadim. Hidayah Allah bukan baharu. Dia begini. Jangan kita kata setelah Allah ciptanya makhluk, barulah Allah dikenali sebagai Al-Khaliq yang maha menciptakan. Soalannya, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah itu Al-Khaliq atau bukan? Allah maha pencipta. Ya. Soalannya, Allah menciptakan makhluk, maka kita kenal Allah lah yang menciptakan, namanya Al-Khaliq ataupun Al-Khallaq. Cuma soalannya, sebelum Allah menciptakan alam semesta, langit bumi ini tu semua, adakah Allah itu namanya masih Al-Khaliq walaupun dia belum menciptakan? Jawapannya iya. Apa maknanya? Allah sebagai pencipta walaupun dia belum mencipta langit dan juga bumi. Kerana pencipta langit dan bumi itu bukan dia. Apa maksudnya? Yang dicipta itu makhluk, yang menciptakan Allah. Tapi makhluk yang diciptakan itu bukan yang qadim, itu baru atau ketetapannya. Jadi maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tak cipta makhluk, tidak ada siapa dengan Allah. Allah tak cipta apa? Tetap dia Al-Khaliq. Okey, yang lain saya beritahu. Ini tak ada makhluk yang buat salah. Sebab makhluk belum ada. Manusia tak ada. Lalu macam mana nak cari kesalahan manusia? Sebab manusia tak ada. Contoh mudah, Adam. Allah belum cipta Adam. Cuma soalannya, walaupun Allah belum cipta Adam, adakah Allah itu dah termasuk yang maha mengampunkan? Padahal dia belum cipta Adam, ni Adam belum buat salah. Ya, dia itu maha pengampun walaupun Adam belum diciptakan, Adam belum buat salah. Kaedah dia begitu. Jadi jangan kita memunculkan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun setelah adanya makhluk. Kalau kita mengatakan setelah adanya makhluk, maka nama ini, sifat ini pun baru. Maka Allah memiliki sifat-sifat yang baru macam makhluk. Maka itu bertentangan dia sudah akidah dari sunnah wal jamaah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi oleh kerana itulah berkaitan Allah membiarkan, menyesatkan, Allah memberi hidayah. Ini qadim ketetapannya, bukan baharu. Itu yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itu, kalau orang itu sendiri dah hari ini, kita lihat atas neraca, hukum neraca kita, hukum Islam kita, ini kafir. Kerana apa? Jelas dia menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga dengan pengakuannya dia bukan orang Islam. Jelas. Sebab dia bagi tahu, saya bukan Islam. Saya menganut agama sekian. Begini agama, maka dia pun mengamalkan cara hidup dengan agama itu. Jadi, ya, pengakuan hari ini adalah dia sebagai seorang kafir. Tetapi kita tetap tidak mengetahui sebab Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hubungan dengan hamba dengan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat mungkinat. Apa maksudnya? Mungkin dia mati kafir atas ketetapan Allah yang azali. Mungkin dia mati beriman atas ketetapan Allah yang azali kerana Allah telah memilih di Islam. Cuma keislamannya bukan ketika dia berusia 40 tahun, tapi keislamannya ketika mana dia hampir mati baru di Islam dan beriman. Ini kita tak boleh tak tahu. Oleh kerana itulah kata ulama, yang inilah termasuk ialah Allah membiarkan, tapi kita tidak tahu Allah biarkan dia dalam neraca kehidupan zahir ini berapa lama, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dia sebagai orang beriman, kemudian dia ke Islam. Yang itu kita tidak tahu.
Bahkan ada orang yang sekarang ni Islam, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Allah biarkan dia. Kita nampak macam dia Islam dan beriman. Padahal sebenarnya dia tak pernah Islam dan beriman. Maka matinya kafir. Siapa mereka? Orang-orang munafik zaman Nabi. Mereka ni mengisytiharkan mereka Islam beriman dengan dua kalimah syahadah, mereka solat, macam-macam lagi. Tapi Allah sendiri mengatakan mereka tak pernah ada Islam dan iman. Mengapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberi Islam dan iman. Lalu mereka menjadi Islam beriman kerana sebuah lakonan. Mengapa agaknya berlaku begitu? Kerana Allah Maha mengetahui manusia-manusia ini telah datangnya satu hidayah, satu nur, satu cahaya, tapi mereka menentangnya. Mereka menentang di mana? Mereka menentang dalam jiwa, dalam hati. Oleh kerana itu, Allah alimun bidzati sudur. Yang tahu hati seseorang hanya Allah. Dia menentang Allah, menentang Islam duduk dalam hatinya, tapi zahirnya tak pernah menentang pun. Di lidahnya menyatakan saya mencintai Allah dan Rasul, tapi dalam hatinya menentangnya Allah dan Rasul. Itu pasal Allah kata wallahu alimu bidzati sudur. Oleh kerana itulah seseorang yang Islam, kita tidak tahu keislamannya sampai bila. Cuma harap agar semua kita kekal Islam dan mati beriman. Keedahnya begitu. Itu pasal Rasulullah SAW sendiri, Nabi tidak tahu semua perkara yang gaib. Nabi tidak tahu ada di antara umatnya yang murtad. Nabi tidak tahu. Jadi bila dia murtad, dia dibangkitkan di akhirat. Nabi tengok dia. Ini hidup sezaman dengan aku. Mari, mari, mari. Nabi nak bagi dia minum air telaga Nabi. Semua kehausan. Mari, mari. Dia pun mari. Ini sebelum dihisap. Ini berada di sana, di akhirat. Bila dia mari, Nabi cedoklah air itu nak bagi dia, dihalang malaikat. Kata guru saya, malaikat adalah daripada malaikat neraka. Naik ke atas. Neraka kan kat bawah. Dia naik, lalu dia halang Nabi. Ya Muhammad, jangan memberinya minum. Lalu Rasulullah kata, wahai malaikat, ini umatku. Atas dunia dulu, dia bersama aku. Lalu mereka kata, ya Muhammad, kau tidak mengetahui setelah engkau meninggal. Maksudnya sepeninggalanmu, setelah kau wafat, apa yang berlaku. Dia murtad daripada Islam. Itu Rasulullah tidak tahu. Ini nak dikatakan bahawasanya ada juga perkara yang gaib, sesuatu yang Nabi tidak tahu. Islam dan iman orang itu tidak diketahui. Sehinggalah diberitahu dengan tanda-tanda Islam dan beriman adalah dengan nur. Jadi yang tidak ada nur, maka dia bukan Islam. Oleh Rasulullah dilihat oleh Allah umatnya yang berjaya kerana mendirikan solat. Sebab orang nak solat tu dia ada wuduk dia. Wuduk tu nur. Nur ala nur. Solat tu nur. Kitab Allah, baca Quran itu adalah nur. Nabi pun tengok, ini umat aku. Dia sebab apa? Nur itu sendiri adalah nurnya Islam, nurnya iman, nurnya hidayah, nurnya amalan soleh. Maka terpampang, terzahir pada dia. Sebab Allah yang menzahirkan. Allah yang menyempurnakan akan nur tadi. Lalu Rasulullah SAW pun perintah mereka berkumpul sebab Nabi nak bawa mereka masuk syurga. Begitulah kaedahnya. Sebab yang akan bawa kita semua masuk syurga Rasul. Tak ada orang akan masuk syurga bawalah Rasul. Nabi dulu ketuk pintu, pintu terbuka, Nabi pun bawa mereka masuk. Kaedahnya begitu. Barulah nampak Nabi penghulu kita. Ini tiba-tiba masuk dulu syurga. Mana Rasulullah? Rasulullah belum sampai, belum masuk. Pelik sungguh Rasulullah tak masuk dulu. Pasti Nabi yang akan masuk dulu. Itu. Wallahu ta'ala. Jadi tanda pada ayat yang ke berapa tadi? 8 ke 9 tak? 8. Nanti kita sambung 9. 8 tu dah selesai. Cuma yang 9 je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين. تمام.
Tiga, baca tak? Ya, ya, sama.